Pada 12.18 tengah hari, 3 Mei tahun 2000, satu pos kriptik dibuat ke laman web Jepun, Nichan. Laman yang terkenal dengan pengguna anonymous dan budaya keterlaluan. Dalam pos ini, pengguna bernama Nyomugicha berkata, Bandar Saga, Wilayah Saga, umur 17 tahun dan diikuti aksara ketawa dalam simbol katakana Jepun. Setelah siasatan awal dibuat pengguna Nichan lain, mereka bingung dengan pos ini kerana ia tidak merujuk pada mana-mana peristiwa atau berita yang telah berlaku. Sehinggalah pada hari sama, negara Jepun dikejutkan dengan berita siaran langsung. Sebuah bas yang membawa 21 penumpang dirampas atau hijack. Seorang penumpang lelaki bersenjatakan pisau chef berukuran sekitar 30 hingga 40 cm. Dalam bas ini, satu pemandu, 5 penumpang lelaki, 14 penumpang wanita dan seorang kanak-kanak 6 tahun yang berseorangan bertukar menjadi mangsa tebusan. Pihak berkuasa Jepun tidak bersedia untuk menangani krisis kompleks sebegini dan cabaran mereka bertambah susah apabila mereka akhirnya mendapat informasi sekurang-kurangnya 3 tebusan dicederakan dengan kejam dan pelaku merupakan remaja lelaki berumur 17 tahun. Apa yang sebenarnya berlaku ketika insiden bus jacking ini? Apakah respons pihak berkuasa yang tidak bersedia? Siapakah remaja ini dan apa motif di sebalik amukan mengejutnya? Ini merupakan kisah bas Jepun yang dirampas seorang remaja 17 tahun. Ini merupakan kisah insiden rampasan bas 8544. Ini kisah benar. Kena tahu. Pada 12.56 tengah hari, bas nombor 8544 syarikat Nishitetsu dijadualkan untuk bertolak dari Saga menuju ke arah Tenjin di bandar Fukuoka. Perjalanan yang akan mengambil masa 70 minit. Pada hari tersebut, bas 8544 membawa 22 nyawa, 1 pemandu dan 21 penumpang, 6 penumpang lelaki, 14 penumpang wanita dan seorang kanak-kanak perempuan, Yuki, berumur 6 tahun. Ini kali pertama Yuki berseorangan ketika menaiki bas di mana atuk dan neneknya akan menjemputnya di Tenjin. Keyakinan ibu bapa untuk membiarkan kanak-kanak kecil berjalan berseorangan sudah menjadi kebiasaan di negara Jepun. Tetapi untuk ibu bapa Yuki, perjalanan kali ini bakal meruntuhkan keyakinan tersebut. Yuki berada di tempat duduk paling hadapan di belakang pemandu, manakala di tempat paling hadapan lorong seberang berhampiran pintu, seorang lelaki remaja 17 tahun yang kita akan panggil mengikut nama internetnya, Nyomugicha. Dalam perjalanan ke Tenjin, bas 8544 dijadualkan untuk berhenti di beberapa hentian sebelum ia masuk ke lebuh raya. Apabila bas 8544 berhenti di salah satu hentian ini, Nyomugicha mula menunjukkan kelakuan aneh yang mendapat perhatian semua penumpang lain serta pemandu. Seorang remaja perempuan cuba menaiki bas ini tetapi dihalang Nyomugicha yang berada paling hampir dengan pintu. Nyomugicha berkata kepada remaja ini, "Lebih baik awak tidak naik bas ini." Remaja ini tetap mencuba beberapa kali tetapi setiap percubaannya dihalang Nyomugicha dan remaja ini akhirnya mengalah dan turun dari bas 8544. Nasib baik dia turun. Sekitar 1.35 tengah hari, bas 8544 sedang berada di lebuh raya Kyushu sekitar persimpangan Dazaifu. Hanya tinggal 30 minit sebelum mereka tiba di... Tanpa amaran, Nyomugicha mengacu pisau chef berukuran 30 hingga 40 cm ke muka pemandu dan berkata kepadanya dengan tenang, "Jangan pergi ke Tenjin, saya akan mengambil alih bas ini." Sejurus kemudian, Nyomugicha berpusing dan membuat pengumuman sama kepada penumpang lain. "Kita tidak pergi ke Tenjin, saya akan mengambil alih bas ini. Tolong ikut arahan saya atau mati." Pada mulanya, pengumuman tenang dan sopan Nyomugicha hanya menghairankan penumpang lain. Malah, ada penumpang yang melaporkan mereka sangka Nyomugicha hanya berjenaka. Namun begitu,
Sebagai langkah berjaga-jaga, mereka mengikut arahannya. Mula-mula, Neo Mugicha mengarah satu persatu penumpang untuk meletakkan semua barang kepunyaan mereka, termasuk telefon, jaket dan jam tangan di bahagian hadapan bas. Kemudian, dia mengarah ke semua 5 penumpang lelaki untuk duduk di bahagian paling belakang, ke semua 14 penumpang wanita untuk duduk di bahagian tengah dan menyuruh mereka menutup semua langsir tempat duduk. Yuki, kanak-kanak 6 tahun, kekal di hadapan bersama Neo Mugicha. Malangnya, seorang penumpang wanita dalam lingkungan 30-an sedang tidur ketika Neo Mugicha memberi arahan untuk bergerak. Di sini bermula detik yang menyebabkan semua penumpang lain mula mengambil ancaman Neo Mugicha dengan serius. Berang dengan wanita yang tidur ini, Neo Mugicha dengan lembut mengejut wanita ini bangun, bertanya mengapa awak tidak ikut arahan dan serta-merta menetap leher wanita ini. Walaupun tidak cukup dalam untuk membunuh, wanita ini menggenggam lehernya yang tersiat dan jatuh ke lantai. Untuk mengelakkan dari diserbu penumpang-penumpang lelaki, Neo Mugicha mengarahkan semua tempat duduk tambahan pada setiap deretan diturunkan, menghalang gerakan di lorong laluan tengah. Kemudian, Neo Mugicha sekali lagi membuat pengumuman, kali ini dengan nada yang lebih menakutkan. Destinasi anda semua bukan ke Tenjin. Destinasi anda, neraka. Sekitar 2.40 tengah hari, bas 8544 yang sepatutnya sampai di Tenjin 34 minit lalu sudah menyimpang jauh dari destinasi asal dan kini berada sekitar persimpangan Moji dalam perjalanan ke Okayama atas arahan Neo Mugicha. Sekitar waktu ini, pemandu bas cuba berunding dengan Neo Mugicha. Dia membuat 2 permintaan. Pertama, lepaskan Yuki, si anak kecil 6 tahun. Tetapi Neo Mugicha menolak kerana dia tahu Yuki merupakan leverage utamanya sebagai tebusan. Permintaan kedua, membenarkan penumpang lain untuk ketandas kerana sudah lama mereka dalam perjalanan tanpa henti dan bas tersebut tiada fasiliti tandas. Apabila Neo Mugicha menanya penumpang lain jika sesiapa perlukan tandas, hampir semua penumpang mengangkat tangan mereka. Setelah berfikir seketika, Neo Mugicha berkata mereka boleh berhenti untuk ketandas, tetapi mereka perlu bergile-gile dan hanya seorang penumpang yang boleh turun setiap kali. Jika mana-mana penumpang tidak kembali, seseorang dalam bas ini akan dipertanggungjawabkan. Atas kebenaran Neo Mugicha, bas 8544 berhenti di sebuah ruang rehat di persimpangan Moji. Neo Mugicha mengarahkan seorang wanita 40 tahun yang membawa anjing peliharaan untuk ketandas dahulu. Di sini, terdapat 2 versi kisah ini. Pertama, setelah cukup jarak antara dia dan Neo Mugicha, wanita ini serta-merta melarikan diri. Versi kedua, wanita ini ketandas tetapi masih tidak kembali setelah tempoh yang lama, sehingga terdapat 2 kereta yang berhenti di hadapan bas, menyebabkan Neo Mugicha mengarahkan pemandu untuk cabut lari. Tidak kira versi yang mana, kedua-duanya membawa akibat yang sama. Neo Mugicha sekali lagi naik gila. Dia menghampiri seorang wanita, Yumiko Yamaguchi, 50 tahun, dan menetapnya 10 kali di bahagian kepala dan tangan dengan salah satu tetakan di muka menembus ke tulang pipi. Neo Mugicha kemudian mengangkat pisaunya ke arah seorang wanita 30-an dan berkata, "Lepas ini, awak seterusnya." Mujurnya, wanita yang berjaya melarikan diri tadi mencari kotak telefon kecemasan di lebuh raya dan segera memberitahu polis tentang apa yang terjadi. Selepas lebih dari sejam dirampas, bas 8544 akhirnya diburu pihak berkuasa. Sekitar 3.35 tengah hari, polis sedang mengekori bas 8544 sekitar persimpangan Ogori di Yamaguchi. Namun, hakikat ini hanya disedari pemandu dan beberapa penumpang sahaja, termasuk wanita 30-an yang diancam sebelum ini. Menyedari Neo Mugicha sedang asyik berborak dengan salah satu mangsa yang ditetap, wanita ini perlahan-lahan membuka tingkapnya dan melompat keluar dari bas ke atas lebuh raya di mana dia diselamatkan polis. Disebabkan tindakannya, kaki wanita ini dilaporkan patah. Apabila Neo Mugicha menyedari yang wanita tadi melarikan diri, Neo Mugicha sekali lagi naik gila.
Kali ini, Neo Mugicha memilih Tatsuko Sukamoto, 68 tahun, rakan kepada Yumiko sebagai mangsa baru. Neo Mugicha menetak Tatsuko berkali-kali di bahagian muka, leher dan badan. Setelah menenangkan diri, Neo Mugicha menggunakan telefon penumpang lain dan telefonnya sendiri dan membuat sekitar 7 panggilan ke pihak berkuasa untuk berunding. Antara permintaan Neo Mugicha, sepucuk pistol dan baju kalis peluru yang akan diberi kepadanya melalui salah satu wanita yang terlepas dan meminta kurangkan kereta polis yang mengekorinya ke satu kereta sahaja. Namun, bukan sahaja permintaan ini tidak ditunaikan pihak berkuasa. Lebih banyak kenderaan yang mengekorinya, termasuk helikopter polis dan media massa. Sekitar 4.20 petang, polis membuat sekatan di Lebuh Raya Sanyo, laluan terkini bas 8544. Tetapi, untuk tidak mengundang kemarahan Neo Mugicha dan memastikan keselamatan pengguna lain, polis tidak menyekat jalan sepenuhnya dan membiarkan trafik berjalan perlahan. Detik ini disiarkan secara langsung di televisyen Jepun. Polis menyelamatkan seorang penumpang lelaki yang mengambil kesempatan untuk melompat sementara trafik perlahan. Namun, sekatan ini tidak tahan lama. Kerana risau akan kelakuan Neo Mugicha yang sukar dijangka, polis mengangkat sekatan mereka dan membiarkan bas 8544 untuk menghala ke Hiroshima. Satu keputusan yang dikritik disebabkan apa yang bakal terjadi. Apabila trafik bergerak seperti biasa, Neo Mugicha yang menyimpan geram kerana seorang lagi tebusannya melarikan diri, bertindak sekali lagi menetap mangsa terakhirnya, Tatsuko, berkali-kali, diikuti ancaman kepada 2 penumpang wanita lain. Awak seterusnya, selepas itu, awak pula. Sekitar wilayah Hiroshima, Neo Mugicha melakukan sesuatu yang tidak disangka. Dia berdiri bersama Yuki dan mengacukan pisaunya ke leher anak kecil ini. Neo Mugicha kemudian mengumumkan di terowong yang akan datang, dia mahu semua penumpang lelaki turun dari bas. Jika sesiapa yang cuba menjadi hero ketika turun, dia akan membunuh Yuki. Setelah baki penumpang lelaki turun, bas 8544 meneruskan perjalanan di Lebuh Raya Sanyo sehinggalah 5.50 petang. Polis tidak mahu merisikokan lagi mana-mana penumpang dan kali ini melakukan sekatan penuh di Lebuh Raya Sanyo. Ini memaksa bas 8544 untuk berhenti di kawasan parking Okuya. Di sini, polis menggunakan pembesar suara dan berunding secara terus dengan Neo Mugicha melalui tingkap pemandu. Sekitar 7.25 malam, Neo Mugicha bersetuju untuk melepaskan semua tebusan yang tercedera untuk dihantar ke hospital. Mangsa pertama, wanita yang tidur. Mangsa kedua, Yumiko Yamaguchi. Dan mangsa ketiga, Tatsuko Sukamoto. Malangnya, mangsa ketiga yang diserang dengan kejam 2 kali tidak sempat sampai ke hospital. Tatsuko diisytiharkan meninggal dunia kerana pendarahan yang terlalu lama. Neo Mugicha, remaja 17 tahun, kini seorang pembunuh. Sekitar 9.37 malam, selepas membuat tuntutan dengan pihak polis, Neo Mugicha mengarahkan bas untuk bergerak semula ke arah Tokyo. Namun, mereka tidak bergerak lama. Sekitar 10.02 malam, bas 8544 terpaksa mengisi minyak dan berhenti di ruang rehat Kodani, di mana polis sekali lagi menyekat pergerakan mereka. Di sini, pihak media berjaya menangkap beberapa rakaman jelas kelakuan Neo Mugicha, seperti membersihkan pisaunya dan menggertak penumpang lain. Melalui rundingan, polis menyediakan makanan, selimut, tandas mudah alih dan keperluan lain. Manakala Neo Mugicha pula melepaskan 2 tebusan, seorang wanita berusia 72 tahun pada 10.34 malam dan seorang wanita 52 tahun pada 12.35 malam. Terdapat detik di mana polis membawa ibu bapa Neo Mugicha untuk bercakap dengannya dengan harapan dapat memujuk Neo Mugicha untuk menyerah diri. Tetapi bukan sahaja Neo Mugicha langsung tidak mahu bercakap dengan mereka. Kehadiran mereka mengundang kemarahan Neo Mugicha. Jadi polis menghentikan strategi ini.
Jika anda tertanya kenapa, anda akan faham nanti. Sepanjang malam, perjalanan bas 8544 terhenti di ruang rehat Kodani supaya semua dalam bas dapat berehat. Manakala, sepanjang malam, pasukan SAT, Special Assault Team Jepun, merancang cara terbaik untuk menyerbu bas 8544. Melalui eksperimen dengan model bas yang sama, mereka mendapati cermin depan bas ini terlalu kukuh untuk dipecahkan. Jadi peluang terbaik mereka adalah melalui tingkap-tingkap tepi. Setelah yakin dengan strategi mereka, pasukan SAT bersetuju untuk menyerbu pada awal pagi. Sekitar 5:03 minit pagi, 15 ahli SAT perlahan-lahan mengelilingi bas 8544. Mereka membawa tangga, tukul dan bom flashbang. Sementara itu, seorang ahli polis berunding dengan Yomogicha melalui tingkap pemandu dan memerhatikan gerak-gerinya. Apabila polis ini memberikan signal menjatuhkan glove putih, pasukan SAT akan mula menyerbu. Bom flashbang dilontar dan tingkap tepi dipecahkan pada masa serentak. Pasukan SAT menyerbu dari pintu dan tingkap. Tebusan-tebusan ditarik keluar dan diselamatkan tanpa kecederaan fizikal serius. Yomogicha berjaya diberkas dan pisaunya berjaya dirampas. Namun, Yomogicha sempat menetak seorang ahli SAT di kaki kirinya. Neraka 15 jam, bas 8544 akhirnya terhenti. Ramai penumpang bas 8544 dihantui kenangan ngeri insiden ini dan menjadi fobia menaiki bas. Mangsa kedua, Yumiko Yamaguchi membawa parut di wajahnya seumur hidup di kawasan tetakan yang tembus ke tulang pipinya. Yuki, anak kecil 6 tahun, mengalami trauma berpanjangan disebabkan insiden ini. Dia menjadi takut kepada lelaki bercermin mata dan terasa gelisah berhampiran orang memegang pisau. Bagaimana pula dengan Yomogicha? Mungkin anda terkejut untuk dengar yang dia tidak dipenjarakan. Mengapa remaja 17 tahun ini yang merampas sebuah bas, mencederakan 2 penumpang dan membunuh seorang tidak dipenjarakan mengikut sistem Jepun? Sewaktu insiden ini, pelaku kes jenayah di Jepun akan diadili mengikut 2 kategori umur. Bagi pelaku dewasa, iaitu mereka berumur 20 ke atas, jenayah mereka dibicarakan di mahkamah jenayah biasa. Sebaliknya, bagi pelaku di bawah umur 20, jenayah mereka dibicarakan mengikut sistem yang dipanggil Mahkamah Keluarga. Mahkamah Keluarga memberatkan rehabilitasi berbanding hukuman bagi mereka yang bawah umur dan meletakkan tuduhan jenayah ke atas ibu bapa pelaku. Tetapi, bagi jenayah yang sangat serius, mereka berumur 16 hingga 19 boleh dibicarakan di mahkamah jenayah sebagai dewasa atas pertimbangan mahkamah keluarga. Walaupun terdapat 1 orang terbunuh sewaktu amukan remaja 17 tahun ini, setelah saringan mental dijalankan, Yomogicha hanya ditahan di Hospital Juvana selama 5 tahun 4 bulan bagi rehabilitasi sebelum dilepaskan pada tahun 2006. Namun, itu baru mahkamah jenayah. Di mahkamah sivil, ibu bapa Yomogicha dipertanggungjawabkan untuk membayar ganti rugi bagi mangsa-mangsa bas 8544. Ganti rugi sekitar 13.8 juta yen atau sekitar RM480,000 pada tahun 2000. Disebabkan ini, ibu bapanya dilaporkan terpaksa menjual rumah mereka dan setakat tahun 2025, 25 tahun sejak insiden amukan anak mereka, mereka masih perlu membayar ganti rugi. Namun masih terdapat persoalan. Apakah motif di sebalik amukan Yomogicha? Yomogicha atau nama sebenarnya Seiichi Taniguchi datang dari keluarga yang normal. Ibunya seorang jururawat, bapanya seorang pekerja ofis dan dia mempunyai seorang adik perempuan. Suasana membesar Seiichi juga normal dan dilaporkan dia seorang pelajar yang terpuji dari segi akademik sewaktu zaman sekolah rendah dengan impian untuk menjadi seorang peguam. Namun, masalah bermula ketika zaman junior high school, persekolahan antara umur 12 hingga 15 tahun. Sewaktu tempoh ini, rakan sesekolah lain merasakan Seiichi terlampau akademik dan tidak menyerlah dalam bidang lain seperti bidang sukan.
ini ditambah dengan kepribadian Seiichi yang kurang sosial menjadikan Seiichi sasaran buli di sekolah. Kerana tekanan buli yang melampau, Seiichi sering mengamuk di rumahnya sehingga ke tahap amukan fizikal terhadap adiknya. Terdapat cubaan oleh ibu bapa Seiichi untuk mengemukakan isu buli dengan pihak sekolah. Tetapi, sekolah Seiichi berkali-kali menolak aduan ini dan enggan mengaku terdapat masalah buli di sekolah mereka. Kerana ini negara Jepun, perbuatan ini barangkali untuk menjaga air muka sekolah. Sekitar waktu peperiksaan terakhir bagi junior high, terdapat satu detik di mana para pembuli Seiichi mencuri barang Seiichi. Untuk mendapatkan barangnya balik, Seiichi dipaksa terjun dari tangga setinggi 4 meter. Malangnya, setelah melompat, Seiichi terjatuh dan tulang lumbarnya patah. Kecederaan ini memaksa Seiichi untuk mengambil peperiksaan terakhir junior high di hospital. Walaupun begitu, Seiichi tetap lulus dengan cemerlang untuk melayakkan dia ke high school yang berprestij tinggi. Namun, sewaktu minggu pertama di high school, Seiichi sudah mula dibuli sewaktu orientasi hanya disebabkan memakai alat bantuan bagi kecederaannya dan kepribadiannya yang janggal hasil bertahun-tahun dibuli. Disebabkan ini, Seiichi berhenti bersekolah hanya selepas 9 hari di high school. Bermula dari sini, amukan Seiichi di rumah semakin ekstrim dan dia mula menjadi seorang hikikomori, satu terma di Jepun untuk mereka yang memilih untuk mengasingkan diri dari dunia luar dan mengunci diri dalam bilik tanpa kehidupan sosial. Hari demi hari, Seiichi menghabiskan masanya menjadi obses dengan internet, terutamanya laman Nichan, di mana dia sering meninggalkan komen radikal dan taksub dengan kes-kes Kireru, terma bagi insiden di mana seorang individu, biasanya lelaki bawah umur, tiba-tiba mengamuk dan melakukan jenayah yang ada kalanya mencapai tahap terorisme. Mengambil inspirasi dari kes-kes Kireru di Jepun, Seiichi mula merancang untuk membalas dendam terhadap sekolah junior high lamanya pada 6 Mac tahun 2000. Walau bagaimanapun, pada 2 Mac, 4 hari sebelum rancangan Kireru Seiichi, bapanya membawa Seiichi berjalan-jalan di lebuh raya Kyushu, lebuh raya sama sewaktu insiden bas 8544 nanti. Mengikut Seiichi, detik ini istimewa baginya kerana ini satu-satunya detik dalam hidupnya di mana dia berasa tenang. Namun, pada masa sama, ibu Seiichi yang semakin risau dengan perangai anaknya mengambil kesempatan untuk menggeledah bilik Seiichi sementara dia bersama ayahnya. Ibunya terjumpa pisau, pistol elektrik atau stun gun dan sembur pemedih mata, senjata-senjata yang dibeli Seiichi bagi rancangan Kireru 4 hari lagi. Dalam keadaan terdesak, ibu bapa Seiichi membuat laporan kepada pihak polis dan pusat psikiatri serta merayu pihak-pihak ini untuk membantu. Namun, kedua-dua badan ini mengatakan mereka tidak boleh berbuat apa-apa kerana Seiichi masih belum melakukan apa-apa jenayah dan dia tiada diagnosis psikiatri rasmi. Jadi, tanpa pilihan lain, ibu bapa Seiichi merayu bantuan dari seorang pakar psikiatri dan selebriti TV, Dr. M. Melalui kabel Dr. M, Sanatorium Kebangsaan Hizen, sebuah pusat pemulihan bagi pesakit mental, bersetuju untuk mengambil Seiichi sebagai pesakit. Pada 5 Mac tahun 2000, satu hari sebelum rancangan Kireru Seiichi, Seiichi dipaksa ibu bapanya untuk ditahan sebagai pesakit di sanatorium ini, di mana dia tidak boleh meninggalkan fasiliti tanpa kebenaran doktor dan tidak mempunyai akses kepada internet. Perbuatan ibu bapa Seiichi ini mengundang kemarahan Seiichi yang menganggap dirinya dikhianati ibu bapanya sendiri. Jadi, Seiichi bersumpah untuk membalas dendam terhadap mereka. Di sanatorium, Seiichi dilaporkan sentiasa sopan dan tenang, tetapi dia hanya berlakon supaya mendapat kepercayaan doktor di sana. Pada 1 Mei tahun 2000, Seiichi dibenarkan untuk pulang selama beberapa hari sempena Golden Week, tempoh cuti sekolah dan beberapa cuti kebangsaan di negara Jepun. Sejurus di rumah, Seiichi serta-merta mengakses obsesinya, laman Nichan dan terbaca kes Kireru, seorang remaja lelaki 17 tahun yang membunuh seorang suri rumah di bandar Toyokawa. Di Nichan, Seiichi meninggalkan komennya.
Ada yang mengatakan Seiichi memberi pujian melambung kepada pelakunya yang sama umur dan berkata dia akan mengikut jejaknya tak lama lagi. Ada yang mengatakan Seiichi sebenarnya berang kerana pelakunya yang sama umur lebih awal melakukan kireru dan mencuri perhatian kepada apa yang dia bakal lakukan. Disebabkan tempoh cuti Golden Week, Seiichi membatalkan hajatnya untuk membalas dendam terhadap sekolah lamanya. Namun, pada 3 Mei tahun 2000, hari terakhir sebelum Seiichi perlu kembali ke sanatorium, Seiichi sebagai Nyomogicha meninggalkan mesej kriptik di Nichan. Dia berkata kepada ibu bapanya yang dia ingin keluar berbasikal sebentar, tetapi hakikatnya dia keluar membeli pisau chef di sebuah pasaraya. Di hadapan pasaraya sama, sekitar 12.50 tengah hari, Seiichi menaiki bas 8544 ke Tenjin dan kireru. Kes-kes kireru oleh golongan bawah umur dan dewasa muda merupakan satu tragedi yang masih menghantui negara Jepun sehingga kini. Seperti kes amukan tukul yang berlaku di Tokyo pada awal 2025. Jika anda berminat untuk mendengar kes ini serta kes Toyokawa yang menjadi inspirasi Seiichi, video sampingan disiarkan bagi semua member KBKT. Tanpa amaran, Yu dilaporkan menghayun tukul ke kepala, melibas dan menikam mereka yang sedang beratur untuk menaiki bas. Merupakan seorang hikikomori, obsesi untuk membunuh orang lain. Polis terjumpa pisau lain dan beberapa botol yang mengandungi "saya patut melakukan harakiri" selepas membunuh orang lain. Kekejaman dan pilihan mangsa dilakukan secara rambang. Kisah-kisah ini, di samping kes-kes lain, dapat sedikit sebanyak menjawab persoalan mengapa mereka kireru.